Okay, jom kita buat kuzi ayam. Kawan. Okay, dalam ni saya ada bawang, bawang putih, halia dengan kunyit. Kita blend dan tumis dengan api jom. Sampai dia pecah minyak, dia lama sikit lah. Godek. Nak buat kambing boleh, ayam kampung boleh, ayam bandar, ayam pencin pun boleh. Nak ambil cili. Cili ini. Nak pedas dia adjust lah sendiri. Make sure dia pecah minyak pun. Lepas kuzi tak ada, lepas biryani boleh lah. Lepas biryani pun biryani lah jalan. Okay, dah pecah minyak juga Siapa pula datang tu? Dia jerit tu. Ada orang hantar pepes katnya. Cumin powder sikit. Fennel sikit je, dah manis dah putih. Tomato paste. Ada orang pakai tomato sauce, saya pakai tomato paste lah. Dulu pun boleh. Tapi tomato sauce biasa orang pakai kalau di Kelantan. Dengan mesti pakai Del Monte punya. Tapi sini Klang Valley susah cari Del Monte. Dia kena pecah minyak juga. Slow fire. Serabut ketumbar sikit. Sangai dulu. Wanginya. Wangi. Okey, dalam ni pula ada daun pudina, cili hijau, daun ketumbar. Jadi situ. Lajak air sikit, lambat sikit nak garing. Tapi tak apa. Macam wanginya. So, wangi. Combination daun ketumbar, rempah dengan daun pudina tu wangi sangat tahu dia. Wangi. Macam minyak dan daun daun apa tu lagi. Tuang goreng. Alah goreng. Lepas tu ada kurma yang dah cari kurma sikit. Kan dah tahu habis puasa ni, baru habis puasa je lah. Raya ni kan banyak kurma. Just why not? Bubuh je lah sikit. Tu kan. Manis gitu. Okay. Dan pula garam. Ini dah betul keadaannya. Okey, ini dah paste dah siap deh. Cantik macam minyak Okey, baru lambat tak ada nak rekod tadi. Sekarang dah letak ayam dalamnya. Lepas tu bawang goreng yang dikisar. Bawang goreng yang kita buat sendiri dikisar. Lepas tu jadi macam paste, very thick paste, masukkan dalam sini. And correct seasoning dengan apa ni, dengan gula melaka. InsyaAllah sekejap lagi siap. Tak susu, lupa tak susu pekat. Super pekat pula. Susu cair, susu sejat. Okay, selesai insyaAllah. Apa tu taruh almond. Nak taruh almond boleh, nak taruh, ni saya taruh almonds, fried almonds, nak taruh cashews pun boleh. Sama, sebenarnya. Kuzi ayam.